maka kami redha ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku nak berikan sesuatu yang lebih daripada itu. Lalu penduduk syurga tidak tahu apakah yang akan dikurniakan oleh Allah. Dalam keadaan penduduk syurga tak tahu apa yang nak dikurniakan oleh Allah, Allah Ta'ala pun berfirman kepada seluruh penduduk syurga, ya ibadi, aku telah redha kepada kalian, dan bermula dari saat ini aku tidak lagi akan murka kepada kalian. Dan ketika itulah Allah mempamerkan wajahnya. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni adalah kemuncak satu orang berada di dalam syurga, ialah ru'yatullah, melihat Allah. Apabila Allah mempamerkan zatnya, kita tak tahu kan, dengan mata kah, dengan hati kah, wallahu alam. Hanya bakal penduduk syurga yang akan melihat zat Allah. Ketika mereka melihat zat Allah, mereka pun tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tanggunglah nikmat melihat zat Allah. Tuhan yang selama ni kita sembah, tuan-tuan, kita sembah, kita tak nampak apa. 40 tahun kita semayang, kita tak nampak apa. Satu hari kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah kemuncak nikmat yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada penduduk syurga. Seperti mana orang-orang beriman berkumpul di dunia pada hari Jumaat, dalam syurga juga ada waktu yang kita akan saling berkumpul dan berjumpa di antara satu sama lain. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah dengan nikmat berada selama-lamanya di dalam syurga.